Semasa kami baru nak meninggalkan planet Hammer, kami telah diserang oleh seorang pemburu Rionix yang bernama Dial, diikuti oleh kemunculan raksasa paling handal yang Rionix Ray harus hadapi. Di akhir pertempuran, Ray telah rebah. Ray! Saya akan bawa speeder untuk selamatkan dia. Bos. Bila saya bawa balik ke Pendragon, masa tu barulah kita boleh bertolak. Baik. Lagi sekali aku dah menang. Aku tak jangka kau boleh hidup lagi, Rionix Bumi. Kecewanya aku. Boleh kita beredar, Tyrant? Ray! Bertahanlah! Ray! Banyaknya kapal angkasa. Kapal angkasa. Kapal angkasa Pedan. Mereka datang satu batalion. Mereka tu dah berpecah. Speeder akan mendarat. Tinggalkan atmosfera. Ray! Bos! Dia macam mana? Dia dah tak sedar. Masa saya jumpa dia tadi. Ray! Ray! Tak mungkin. Kita berjanji untuk bawa balik Ray ke bumi kita. Kelajuan maksimum. Kita balik ke bumi. Baik.
Tak boleh nak kawal. Kita telah terperangkap dalam kawasan tenaga yang kita tak tahu. Dah hilang? Kuasa tenaga tadi dah masuk dalam kapal kita. Apa awak cakap? Tunggu sekejap. Budak yang sakit. Apa? Masih ada harapan. Adik aku masih ada harapan. Raymond masih boleh dipulihkan. Awak lagi? Keto? Bukankah awak dah mati di planet Boris? Saya muncul di sini sebagai roh yang mempunyai sekujur jasad. Roh yang ada jasad? Pada masa itu, Remo dengan Alekin sepatutnya dah pun dimusnahkan. Dimusnahkan? Kematian raksaksanya adalah kemusnahan untuk Rayonix. Tapi kenapa Ray tak binasa bersamanya? Alekin memutuskan pertaliannya dengan Raymond pada saat-saat terakhir. Dia buat macam tu Demi untuk selamatkan nyawa gembalanya yang bernama Raymond. King tu mempunyai jiwa yang sangat mulia. Namun begitu, Raymond terima tamparan yang begitu dahsyat sekali. Dia berada di ambang kematian. Bila hidupnya dikembalikan kepada Battlenizer. Kembali pada Battlenizer? Tapi bukankah dia tak ada Battlenizer tu? Dia kalah masa berlawan dengan makhluk kill. Battlenizer dia ada di planet Hammer. Kalau kita ada Battlenizer tu, Ray akan sembuh? Macam tu ke? Tapi pada saat ini pun, nyawa dia di Battlenizer dah semakin berkurangan. Cepatlah. Awak masih berpeluang untuk selamatkan nyawa Raymond. Nanti kejap. Kenapa awak bagi tahu kami semua ni? Sebab Raymond mesti hancurkan semua Rayonix dan memerintah angkasa lepas sebagai pengganti Rayblood. Inilah harapan saya pada dia. Betul tak sekarang, bos? Kita selamatkan Ray. Bos, Bos, Maknanya kena balik ke planet raksasa. itu memang kami tahu, bos. Bukankah Ray tu anak kapal Pendragon? bukankah kita dah berjanji pada Ray? Kita berlima akan balik ke bumi. Itulah janji kita pada dia. Kenapa berdiri lagi? Balik tempat masing-masing. Baik. Itu aja ke? Tak ada siapa yang boleh berlawan betul-betul. Ia melayakkan aku jadi pemenang sebagai Rayblood. Jangan terlalu yakin. Apa dia? Kau jangan pandang rendah pada adik aku tu. Makhluk kill. Major Baby. Kita cuba cara ni. Saya dah betulkan biosensor ni untuk mengesan Battlenizer. Bagus tu. Alice. Peperangan dengan Tyrant berlaku dekat sini. Okey. Mari kita berpecah. Baik. Bos, tindak balas. Okey. Kita akan mendarat.
Bos, Dah tak ada. ya. Mari. Ya. Itu kapal angkat sepeda lah, bos. Nasib baiklah. Saya ingat kita akan mati. Bos. Battleizer. Jadi, inilah hidup, Ray. Aku dekat mana ni? Apa yang dah berlaku? Ellie King, Raymond. Kato. Kau boleh dengar tak suara tu? Suara tadi tu. Kau dengar tak? Suara kawan-kawan kau. Kawan-kawan. Ya, kawan-kawan kau. Ray! Ray! Ray, cepatlah bangun! Kan dah janji nak pergi bumi sama-sama. Ray! Tolonglah! Buka mata awak, Ray! Ray! Ray. Bos, Ingat apa saya kata tentang Boris? Saya kata, awak sangat penting pada kumpulan kita. Kami akan bawa awak balik. Awak ingat tak? Ray! Kapal peda dah dekat dengan kapal kita. Huh? Jaga-jaga! Apa benda tu? bos, mereka serang dengan kuasa yang kuat. Litra datang! Apa? Ray! 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 Litra! Mari!
Jadi awak tak mati ya? Grande. Oh. Nampaknya keadaan sekarang ini dah jadi makin menarik. Gomora. Kotak pertarungan dibuka. Wow! Pergi tangkap dia, Tyrant! Pergi. Gomora. Saya nak bawa speeder. Nanti. Bagus, Ratu. Litra. Gelombang getaran super. Ray! Kawan-kawan, Awak masih hidup, Ray. saya dah agak. Awak takkan mati. Kami percayakan awak, Ray. Terima kasih. Suara awak lah yang membawa saya balik. Dan juga Kami berterima kasih pada Ileking awak. nasib baik betul. Dia hidup! Maafkanlah saya. Saya dah putuskan pertalian dengan Tyrant sebelum dia nak diletupkan. Lagipun saya rasa saya dah letih sangat sekarang ni. Tak guna. Ray, demi kakak cantik awak, saya bagi awak jadi pemenangnya.
Tapi ingat, lain kali kita jumpa lagi sekali, kenalkan dia pada saya. Awak berhutang pada saya. Baiklah, sekarang kita dah boleh balik ke bumi. Bos, Hmm, saya rasa baik saya tinggal kat sini. Ray, Semakin lama Renix bertempur kat sini nanti, tentu Ray Blood yang memerintah angkasa lepas akan kembali lagi. Saya akan tinggal dan hentikan ni daripada berlaku. peperangan untuk menegakkan keamanan. Jadi, saya akan ikut awak, Ray. Saya pun nak tinggal kat sini juga. Kita sama-sama akan berlawan. Bolehlah saya buat penyelidikan pasal raksasa. Kawan-kawan, Awak sangat penting dalam kumpulan kita. Masa kami balik rumah, kami nak bersama. Bos,空に輝く幾千の星、巡り合えてる奇跡、あのきらめきが生まれた頃から知っていた気がするよ。喜び伝え合える、悲しみを分け合える、疑うことのない絆、溢れ出すこの想いは愛の印、降り注ぐよ君の中に、透き通るその瞳に夢を映そう、どんな時も手をつないで永遠に。File pertarungan Mega Raksasa. Raksasa kali ni ialah raksasa angkasa King. Dalam pertempurannya dengan Tyrant, tanpa disangka-sangka kapal Pendragon telah diserang. Pada saat-saat akhir, dia telah memutuskan pertaliannya dengan Ray. Dia telah menyelamatkan nyawa Ray. Ya, dia merupakan sahabat yang sangat baik. Ya, dan saya takkan lupakan pada King. Betul tu. Saya juga takkan lupakan jasa King pada kami.